Budak Kampung. Okey. Dragon baru sampai. Ambil plastik. Tengok wan dia mana rupa hari ni kurang memuaskan. Titik kepala. Boleh tu. Belah depan tu. Okey. Allah. Memang kuat ikan pelaratnya. Berapa kilo ya? 2 kilo satu. Okey, ini R1B. Allahu Akbar. Lari. Satu tangan 2 kedah. 3 kilo. 2 kilo 3 kilo ni. Okey, sudah settle. 6 hours later. Nyaman baru tiba. Mat dah, pukul 10 keluar hari je. Ya. Ada petik daun dengan ni, lambat juga. Banyak hari ni ikan je. Tak ada lah sangat, ada lah. Itu je haruan. Yang ini tak banyak. Jadi tak perlulah. Ambil yang besar tu, 2 ekor. Yang satu tu dah tidur ya. Dah ada adik. Masuk lah. Okey lah. Tak payah nak apa. Okey lah. Ambil ni. Dah apa dah. Aku tak ada heran. Kawan-kawan. 1, 2, 3 kilo. Banyak ikannya ya hari ni. Bayar. Banyak. Okey. Bayar teratai pun. Banyak. 1 minute 37 seconds later. Ruan. Dia naik kot. Apa ni teratai dah? 2,5. 6 hours later. Ini Ali pun sampai. Jangan kena jari kau. Ali. Dulunya tunggu negara. Tak. Ali. Bantu dulu. Haruan K dah, tengok. 2-3 ekor dan tu ada. 1. 2. 3 ekor. 3 ekor. Haruan Ali. Dia bujuk sekilo. 3 darham. Bujuk sekilo tu. Tadi dah bukan untuk apa kena dia lambat je. 3 kilo. Baik. Tu. Hidup ya. Cik Man. Jangan dibuang. Jom. 3 kilo. Mantap. 5 tengah. One minute 37 seconds later.
Alan ni datang dari Brazil. Datang ke Malaysia, dia tak ada pasport, dia cari ikan. Ni datang dari Brazil. Lawas bunyi. Ini namanya satu. Arwan Elan. Wah, 1-2 dah. 1-2. Lihat kali. Pertama 4 kilo. Okey, untuk Alan namanya. Datang dari Brazil. 6 hours later. tiba. Baru tiba Cikgu Anwar. Kawannya menunggu demam. Cukup lengok. Buka 2 wan. Ya, bukan guni pada. Ada. Musa. Belut. Bujuk dengan belut. Belut dan bujuk. Dia boleh lah tolong cakap. Dia sedang dia. Ini Anwar ni kan champion. Mak kata bapak kita aja. Berantak tu. Tu dia, wajib dia. 2 ekor. 1 ekor lantak aja. Wah, dia lagi. Ini lagi seekor. 2 ekor. 3 Okey. ekor apa yo? Ada ekor lagi jadi. Aduh. 3 ekor. 4 ekor. Macam mana? Lima. Okey, arwah dia. Huh. 4 kilo. Arwah dia. Tuang terus dalam tu. Tuang lah. Dia basah banyuk tu. Lawan di harum. Okey. 4 kilo. Arwah dia. Ayo. Tu 7. 6,5 tolak. Ayo, Tujuh, kokok ayo. lah. Kokok. Ada. 6 hours later. Ini Cik Mat baru tiba. Banyak akalnya orang. Inilah Cik Mat. Ayo dalam no. Ya. Hai. Janji arwah ni ada banyak. Okey. Cik Mat. Itu ya betul. Mak, meletup-letup itu bukan ikan ya. Kokok tu ni lah. Ya berapa ekor ya? Abang tu arwah dia je. Keluarkan saya. 2 ekor aja keluar. Kecil kau. Ya. Tu dia hitam tu. Okey. Betul lah. Dah tu. Okey, letakkan kati-kati. Aku tahu benda ni bang. Cik. 4 kilo. Cik Mat ni 4 kilo masuk. Kokok ya. Okey, B 1 kilo mai. B 1 kilo. Settle. Ada. Itu Cik Mat. Ini orang JKR. Lari. 1 minute 37 seconds later. Pak ya. Ambil gambar sekali dia marah saja pun aku kerja. Otai dia. Dalam handphone tengoklah aku tulis Pak ya apa. Steady. Tak ada buat mak. Ini dia otak kita. Haruan dia banyak. Ini toki ikan suka ni. Mak.
Okay. Tak mau keluar nampak. Kena banyak dan besar tak mau keluar. Mak, bapak sekali. Payah. Mak, ui. Mak, ini ratus-ratus ekor duit ni. Mak, arwah ni nampak. Tuan-tuan. Besar betul. Payah punya. Bukan sembang je. Oi. Tunggu kau tengok belakang ni. Lagi Pak Ya yang nangkap. Aku bantu api boleh ya. Pak. Dah siap kira mak ajung so. Mak. Mak. Tak lompat-lompat. Ya Allah. 6 7 ekor. Dah habis. Ma Haruan A Pak Ya. Slow Pak Ya. Wah dekat 8 Pak Ya. Nampak? Ya. Okey 8 kilo. Mari. 8 kilo lebih sikit. Itu Pak Ya punya ikan. Ini Haruan B. Boleh tawan budak ikannya aja. Ni Haruan B Pak Ya. Tadi 8 kilo king hari ni. Tak ada orang boleh lawan. Tak percaya tunggu dia mau balik semua. Muka belakang ni. Kamu hantar Pak Di. Dengan dia. 3, 2, mari. Tak apa, tolak sikit ni. 8 kilo 32. 8 kilo dah cukup duit dah. Okey. Settle. 1 minute 37 seconds later. Jangan ambil dia kotak tu. Kamu kena kan, Jang? Ini panjang. Pagi ni. Good morning. Seko aja tu. Mana ikannya? 1 kilo. Masuk ni. Tak payah masuk ni. 800. Lain tu kutip lah. Dia plastik. Ini panjang. Dia pagi hari ni ikannya kokok dia. Kekuih. Tengok badannya. Lukir-lukir. Dah rosak. $28. Campak lah. Ni. Macam susah banyak. Ada tengok lah. Hari ni tak boleh naut dah. Budak kampung.